Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam Barisan AJK Sarawak Al-Ittifaqiyah dan Barisan AJK Sarawak Al-Ittifaq, dan juga tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada pada akhir 10 yang terakhir pada bulan Ramadan. Kita memanfaatkan yang sebaik mungkinlah apa yang ada pada 10 malam yang terakhir ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam 10 malam yang terakhir ini nak dibandingkan dengan 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah, 10 hari yang pertama lebih baik bulan Zulhijjah. Sebab pernah ditanya kepada Nabi, ada satu hadis Nabi menyatakan tidak ada mana-mana amalan yang lebih baik berbanding 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana orang berjihad di jalan Allah? Nabi kata walal jihadu fi sabilillah, orang berjihad di jalan Allah pun tak sama dengan kelebihan yang seseorang perolehi bila mana dia beramal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kerana itu adalah hari yang terbaik dalam kehidupan dunia. Kemudian Nabi begitu melainkan seseorang yang pergi berjihad, yang pergi bawa diri dia, bawa harta dia, dan dia tidak pulanglah. Mana orang yang mati syahid, itu yang terbaik lah. Mati syahid ni antara yang tertinggi. Selepas daripada itu adalah 1 sampai 10 Zulhijjah, hari yang terbaik dalam kehidupan dunia. 1 sampai 10 Zulhijjah dengan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, mana yang terbaik? 1 sampai 10 Zulhijjah yang terbaik. Cuma dalam 10 yang terakhir ini, dalam bulan Ramadan, dia ada satu malam. Satu malam tersebut lebih baik daripada 1 sampai 10 Zulhijjah. Cuma satu malam tu kita tak tahu bila. Itu dipanggil sebagai Lailatul Qadar. Satu malam itu lebih baik daripada 1 sampai 10 Zulhijjah. Cumanya kita tak tahu. Cuma kita beramal lah 10 malam terakhir tu. Apa yang kita mampu untuk kita lakukan, solat tahajud, zikir, baca Quran, sedekah, semua kita buat. Tujuan dia untuk memperolehi pahala Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma kalau bertepatan malam tersebut, satu malam tu lebih baik daripada 1 sampai 10 Zulhijjah. Sebab dia lebih baik daripada 1000 bulan. Baru ni ada orang tanya saya, dia kata, sebenarnya Lailatul Qadar ni malam ke siang? Saya kata dekat dia, sebut Lailatul Qadar, Lailah tu maknanya malam. Jadi bila sebut Lailah, malam. Jadi bila sebut tentang Al-Qadar, Qadar tu ada banyak makna. Antara salah satunya dalam bahasa Melayu pun sama juga, kadar. Qadar, kadar. Ataupun Qadar tu maksudnya satu ketentuan. Ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan. Malaikat akan bawa turun pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar. Malaikat bawa turun amalan manusia ni, apa yang berlaku baik ataupun buruk kepada manusia selama setahun, daripada tahun ini sampai tahun hadapan. Sebenarnya semua ketetapan yang berlaku ke atas diri kita, baik ke buruk ke kedukacitaan, kegembiraan, semuanya telah ditetapkan sebelum kita lahir lagi. Cuma malaikat bawa turun ni untuk setahun sekali. Malaikat bawa turun adalah setahun sekali. Itu dipanggil sebagai Al-Qadar, malam ketentuan yang malaikat bawa turun setahun sekali. Ada yang ulama menyatakan Qadar ni makna benda yang bernilai, benda yang cukup bernilai, cukup berharga, dipanggil sebagai Al-Qadar. Jadi malam yang cukup berharga, itu dipanggil Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bila bermula terbenam matahari. Terbenam matahari, azan maghrib, sampai bila? Sampailah azan subuh, hatta matla'il fajr. Salamun, malam tersebut malam yang sejahtera. Hatta matla'il fajri, sampailah terbit fajar.
Fajar tu makna fajar shadiq, iaitu azan subuh. Jadi Lailatul Qadar adalah malam-malam ganjil. Nabi bagi tahu 10 malam yang terakhir. Kemudian Nabi buat isyarat lagi. Nabi kata malam-malam yang ganjil daripada 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir, kemudian malam tersebut adalah malam ganjil. Sesiapa yang beramal pada malam tersebut, kalau betullah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia akan amalan tersebut lebih baik daripada dia beramal lebih baik daripada 1000 bulan yang dia beramal pada 1000 bulan tersebut. Dia amal pada malam Lailatul Qadar lebih baik. Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir pada malam ganjil. Cuma malam-malam ni kita tak tahu. Cuma ulama adalah beri garis panduan mengikut dalam hadis Nabi isyaratkan seperti ini. Tapi itu yang lebih diharapkan pada malam ke-21, malam ke-23. Adalah beberapa riwayat kata malam 25, ada yang kata malam ke-27. Itu mana lebih diharapkan, bukanlah mana qat'i, mana pasti, tidak. Dan setiap tahun ni Lailatul Qadar ni berubah-ubah. Mungkin pada tahun ni malam ke-21, mungkin tahun yang lepas malam ke-27. Dia bukan setiap tahun sama aja. Semua dalam pengetahuan Allah, perkara ghaib kita tak tahu. Hanya daripada Allah Ta'ala. Walaupun dia wali, dia menyebutkan malam ni malam Lailatul Qadar, dia nampak sekian, itu hanyalah tanda. Tanda tak seperti yang tepat. Tanda, contohnya tanda Lailatul Qadar ni, siang dia cuacanya dalam keadaan tenang. Mana panas matahari itu tidak sepanas seperti yang sebelum ini. Mana dia agak redup sikit. Panas tu panas yang tidak menyengat. Kemudian kalau cuaca tu cuaca yang tenang. Tapi itu tanda, bukan pasti. Bila sebut tentang tanda, kadang-kadang 21 semalam nampak macam hari tenang, taklah berapa panas sangat. Tapi kita tak tahu, mungkin 25 malam ke-25 pun lebih kurang macam tu juga. Siang dia pun sama juga. Jadi Imam Syafi'i kata bukan sekadar malam, siang pun kita beramal seperti malam juga. Mana bila Lailatul Qadar ni, malam tu memang kita berhempas pulas. Siang pun Imam Syafi'i suruh kita beramal juga seperti malam. Cuma kita ni bila dah malam dah berpenat jaga, siang kita akan tidur terus. Tapi kita sulamkanlah dengan solat duha, dengan beberapa ibadat yang lain, bacaan Quran. Terutama malam 27 ni manusia berhempas pulas. Kalau qiyam di Masjid Surau penuh, kemudian malam ke-29 dah sunyi balik. 29 pun ganjil juga, malam ke-29. Cuma riwayat-riwayat banyak sebut malam 21, 23, 27. 25 pun ada, 29 ni jarang lah. Jadi sebab itu manusia berhempas pula malam 27. 29 semua dah balik ke kampung masing-masing, semua dah lupa. Sebab dia lebih dekat dengan lebih dekat ingatan dia kepada takbir raya. Dia dah lupa dah Lailatul Qadar. Padahal malam 29 pun malam ganjil. Itu pun kemungkinan berlaku Lailatul Qadar. Kemudian bila sebut tentang Lailatul Qadar ini, malamnya kalau kita tak buat apa-apa ibadat, hanyalah sembahyang fardu secara berjemaah maghrib, isyak, kemudian buat sembahyang tarawih berjemaah, itu pun akan mendapat pahala Lailatul Qadar. Bukanlah maksud dia jaga tengah malam tahajud, itu lebih baik kalau dapat buat. Kalau tak pun sembahyang maghrib, isyak berjemaah, tarawih berjemaah, itu pun mendapat pahala Lailatul Qadar. Tapi janganlah berpada dengan tu. Selagi mana kita boleh buat, maka kita berhempas pulas. Sebab malam tu adalah malam terbaik. Kita pun tak tahu tahun depan ni 360 hari lebih lagi. Kita pun tak tahu, macam-macam boleh berlaku ke atas diri kita. Sama ada kita hidup ke, tiba-tiba kita sakit mati ke, kita pun tak tahu. 300 tu bukan satu angka yang kecil, besar. Kita pun tak tahu bertemu lagi ataupun tidak pada tahun yang akan datang. Jadi kita buat bersungguh-sungguh pada tahun ini. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar yang lebih bernilai daripada lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian bila sebut tentang Lailatul Qadar, dia malamnya daripada maghrib sampai ke subuh. Dia tak ada malam yang khusus. Bukan malam khusus makna waktu yang khusus. Mana pukul 2 pagi ke, pukul 3 pagi ke, pukul 1/3 malam yang terakhir ke. Dia tak ada.
Lailatul Qadar, siapa yang beramal di dalamnya maka dia lebih baik daripada 1000 bulan, bermula daripada subuh sampailah daripada maghrib sampai ke subuh. Apa-apa amalan yang kita buat akan lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma malam tersebut kita tak tahu bila, itu saja. Malam tersebut kita tak tahu bila. Dia bukan seperti hari Jumaat. Hari Jumaat ada satu waktu yang Allah Ta'ala sembunyikan waktu tersebut kepada seorang hamba, sampailah hamba tadi berdoa tepat pada waktu yang dimustajabkan oleh Allah, maka Allah Ta'ala akan memustajabkan doa dia pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni banyak, sebab tu ulama ada sebut, kata sebelum Jumaat, ada yang kata duduk di khatib duduk di antara dua khutbah, khatib duduk kita berdoa, itu antara doa yang mustajab. Kemudian ada kata sebelum maghrib, sebab hari Jumaat tu sebelum maghrib, ada kata lepas subuh. Jadi banyak pandangan-pandangan ni untuk menyatakan berebut peluang pada hari Jumaat berdoa. Ada satu waktu yang disembunyikan oleh Allah, Allah Ta'ala akan mustajabkan doa pada waktu tersebut. Kita tak tahu bila waktu dia, sebab tu kita banyak akan berdoa pada hari Jumaat. Mudah-mudahan waktu tersebut kena pada bertepatan dengan waktu yang kita sedang berdoa kepada Allah, maka dimustajabkan. Untuk Lailatul Qadar dia tidak ada waktu yang seperti itu. Kalau betul malam 21, maka daripada maghrib sampai ke subuh. Kalau betul malam ke-23, bermula daripada maghrib sampai subuh. Dia tak ada waktu yang khusus, pukul 2 pagi ke pukul 3 pagi, tak ada. Kalau Lailatul Qadar tepat pada malam sekian-sekian, maka daripada maghrib sampai subuh. Sama juga pada malam ni, Allah Ta'ala akan turun 1/3 malam. Maksudnya rahmat Allah Ta'ala akan turun 1/3 malam. Siapa yang berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mustajabkan doanya. Dia minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia. Dan ada setiap malam ni ada satu waktu yang Allah Ta'ala sembunyikan apa? Doa, sembunyikan waktu yang dimustajabkan doa. Kita tak tahu. Jadi waktu malam perbanyakkan kita berdoa kepada Allah. Ada satu waktu kalau kita berdoa tepat pada waktu tu, maka Allah Ta'ala akan mustajabkan doa kita. Itu pada hari Jumaat dan juga pada waktu malam. Cuma ulama bagi tahu mengikut satu riwayat, 1/3 malam yang terakhir itu lebih baik, lebih baik daripada 1/3 awal ataupun 1/3 tengah. 1/3 akhir malam, daripada maghrib sampai subuh kita bahagi 3, kemudian kita ambil 1/3 yang terakhir. Itulah waktu kita beramal, itulah waktu yang terbaik. Sebab dalam hadis kata, siapa yang minta kepada Allah, Allah Ta'ala akan mustajabkan doa dia. Siapa yang berdoa, Allah Ta'ala akan mustajabkan doa dia. Siapa yang minta, Allah Ta'ala akan beri kepada dia. Siapa yang minta keampunan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Itu kita sebut tentang malam dan juga hari Jumaat. Dia ada waktu yang khusus yang Allah Ta'ala tetapkan, tepat pada waktu itu akan dimustajabkan doa. Kemudian di antara waktu-waktu yang saya sebutkan tadi, di antara malam, setiap malam dan juga antara hari Jumaat, memang ada satu waktu yang Allah Ta'ala sembunyikan, berbeza dengan Lailatul Qadar. Cuma 1/3 malam lebih baik lah. Sama juga 1/3 Ramadan yang awal, 1/3 Ramadan yang tengah, 1/3 Ramadan yang akhir. 1/3 Ramadan yang akhir lebih baik daripada 1/3 Ramadan yang awal dan juga 1/3 Ramadan yang berada di pertengahan. Mana 10 malam yang terakhir, kalau 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 21 sampai 30, 1/3 akhir Ramadan itu lebih baik daripada yang awal dan juga yang tengah. Sama juga malam, kita bagikan 3, 1/3 hujung malam, akhir malam lebih baik daripada 1/3 tengah dan juga 1/3 awal. Itu sebut sedikit mengenai dengan Lailatul Qadar lah. Kita nak tengok pada pagi ini mengenai dengan zakat fitrah. Bila sebut tentang zakat fitrah ni, satu perkara yang diwajibkan. Dia diwajibkan, disyariatkan pada bulan Syaban tahun yang kedua Hijrah, sama dengan puasa. Puasa sama juga diwajibkan pada tahun yang kedua Hijrah. Nabi sempat 9 tahun lah. 9 tahun Nabi berpuasa. Nabi berpuasa 9 tahun. Tahun diwajibkan puasa Ramadan,
tahun yang sama, tahun yang kedua hijrah. Zakat fitrah bertujuan untuk sucikan orang yang berpuasa daripada ucapan kotor. Bila kita bayar zakat fitrah, maksudnya kita nak bersihkan puasa kita daripada cakap yang tidak baik yang sebelum ni. Dalam bulan Ramadan mungkin kita ada bercakap perkara tak baik, mungkin kita ada marah orang, ada ucapan yang tidak baik di sisi syariat, maka untuk menyucikannya dengan membayar zakat fitrah. Begitu juga kita banyak perbuatan sia-sia, kita tengok TV kadang-kadang tak ada keperluan, saja-saja tengok, itu semua perbuatan sia-sia. Kita nak bersihkan dia adalah untuk ketika membayar zakat fitrah. Selain itu, zakat fitrah juga sebenarnya untuk beri makan kepada orang miskin, dan mencukupkan mereka daripada keperluan. Zakat fitrah ni kalau kita lihat sebenarnya bayar dengan apa? Bayar dengan makanan asasi, sama ada kurma ke, makanan asasi, ataupun gandum ke, ataupun beras. Kalau di Malaysia kita beras lah, itu hukum asal dalam mazhab Syafi'i. Semua kitab-kitab fiqh sebut perkara yang sama. Bukan kata dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab yang lain, melainkan mazhab Hanafi dia bayar dengan nilai. Cuma ulama kita lihat, kalau beras ni tak ada keperluan, orang miskin, tuan-tuan bagilah beras paling mahal. Beras paling mahal, tak kira beras apa yang paling mahal, tuan-tuan bagi kepada orang miskin. Dia tak nak, dia nak lah, tapi dia nak lebih daripada tu. Apa dia? Duit. Sebab sekarang nak bayar sewa rumah pun duit, nak yuran anak sekolah pun duit, semua duit. Kalau tuan-tuan bagi orang miskin beras, berapa banyak beras dengan dia, lalas sekali ada apa? Ulat dalam beras, sebab terlampau semua bagi beras. Dia dah tidak ada keperluan beras. Sekarang keperluannya adalah duit. Sebab itu dalam mazhab Hanafi dia kata boleh bayar dengan nilai, boleh bayar dengan nilai. Cuma dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i kita tak sah bayar dengan nilai, melainkan dengan makanan asasi. Cuma ulama lihat kerana ada kemaslahatan dan keperluan. Maslahat pada zaman kini adalah duit, bukan beras. Beras kita perlu juga, tapi lebih daripada itu duit. Sebab itu dalam mazhab Hanafi ni, sebenarnya satu ketika dulu dialah antara satunya memberi pandangan bayar zakat ni dengan nilai. Semua mazhab tak ada bayar zakat dengan nilai. Zakat fitrah terutamanya mazhab Maliki, dalam mazhab Hanbali, semua bayar menggunakan makanan asasi. Makanan asasi, tempat yang seseorang berada, apa makanan asasi dia bayar dengan makanan asasi. Cuma mazhab Hanafi ketika itu dia dilihat pelik, ganjil. Mana ada orang bayar dengan nilai? Nilai mana duit lah. Nilai kepada, kita nilaikan beras tu berapa ringgit, kita bayar dengan nilai. Cuma bila sudah bertukar zaman, pada zaman sekarang mazhab Hanafi lah yang bertepatan dengan kehendak semasa, sebab manusia perlukan duit, jadi kita bayar dengan nilai. Nampak tak sebenarnya sesuatu fatwa yang mungkin pada zaman ni pelik, tapi tak mustahil dah 10 tahun 20 tahun akan datang orang akan berpegang dengan fatwa tu. Mazhab Hanafi dulu memang pelik, mana ada orang bayar zakat dengan nilai, semua mazhab, melainkan dia aja bayar dengan nilai. Tapi sebenarnya bila mana telah ratusan tahun selepas daripada itu, sehinggalah zaman sekarang orang dah bayar dengan duit, sebab orang nampak duit itu lebih bertepatan dengan maslahat, berbeza dengan makanan asasi. Sebab itu sesuatu pandangan ataupun fatwa, jangan kita perkecilkan fatwa tu. Sebab apa? Fatwa ni lain daripada fatwa negeri-negeri lain. Fatwa negeri ni kata A, fatwa lain semua kata B, dia je kata satu negeri je kata A. Tak apa, itu mungkin dia atas apa kita panggil pandangan dia, atau dia lihat dari semua aspek. Cuma 10 tahun 20 tahun akan datang kita tak tahu, mungkin pandangan tersebut akan diguna pakai. Bahkan kita bukan sekadar zakat fitrah, semua zakat kita bayar dengan duit. Semua zakat kita bayar dengan duit, tidak ada bayar dengan makanan asasi. Melainkan kalau zakat apa, tanaman kita akan bayarlah dengan apa kita panggil
hasil dia. Tapi dia bukan setiap tahun. Bukan setiap tahun. Begitu juga dengan lembu, kambing, semua ni kita bayar dengan binatang tersebut. Tapi saya tak tahu sama ada yang bayar dengan nilai ataupun tidak. Tapi sebenarnya hukum asalnya bayar dengan binatang tersebut. Kalau 40 ekor kambing, maka keluarkan zakat seekor. Kalau 80 ekor kambing, dia kena keluarkan zakat 2 ekor kambing. Kemudian zakat fitrah wajib dibayar setiap orang Islam dengan berakhirnya puasa Ramadan. Berakhir puasa Ramadan, maka wajib bayar zakat fitrah. Hukum zakat fitrah ni hukumnya wajib. Wajib ke atas setiap muslim, sama ada kecil ataupun besar, lelaki ataupun perempuan, hamba ataupun orang yang merdeka. Maksudnya walaupun dia ni penerima zakat, kalau di mana Baitul Mal tu nama dia memang penerima zakat. Zakat yang bayar sewa rumah dia, kemudian dia dapat setiap bulan daripada zakat. Walaupun dia penerima zakat, tapi tak menghalang dia untuk bayar zakat fitrah. Bahkan kadang-kadang boleh jadi wajib. Dialah penerima zakat setiap bulan, dalam masa yang sama zakat fitrah wajib kepada dia. Apa syarat zakat fitrah ni? Siapakah yang wajib zakat fitrah, nanti kita akan bincangkan lepas ni. Cuma zakat fitrah ini dia wajib kepada siapa? Zakat fitrah ni wajib kepada siapa? Itu juga kita akan bincangkan lepas ni. Dalil zakat fitrah, dalil secara umum lah dalam Quran, wa aqimus solah wa atuz zakah. Tunaikan solat, tunaikan zakat. Cuma dalam hadis Nabi daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan fardukan membayar zakat fitrah ni sa'an min tamrin, satu gantang daripada tamar. Tamar tu sebab makanan asasi dia tamar. Arab ni kurma ni mesti ada dalam rumah. Kurma mesti ada dalam rumah. Saya ada seorang kawan datang ke sini Malaysia, sambung pengajian dia, dan dia risau sebab apa, zaman dulu, zaman awal-awal tahun 2000 tu, dia tak jumpa kedai yang sentiasa menjual kurma. Jadi dia tu risau sebab kita ni macam beras lah, macam mana pun pergi ke negara mana kita akan ada beras sebab kita nak makan nasi. Macam mana pun ada mi ke roti ke, tetap kita akan cari nasi. Arab dia akan cari kurma. Kurma ni mesti ada lah dalam rumah dia. Bila mana dia jumpa satu kedai kurma, dia selega. Maksudnya setiap hari kalau habis kurma, dia tahu dekat mana tempat yang dia akan beli kurma. Sebab kedai-kedai kita mana ada jual kurma? Semua jual beras lah, kedai runcit. Mana ada kedai runcit jual kurma? Melainkan adalah satu dua kedai runcit jual kurma. Tapi dekat nak bulan puasa baru mereka jual kurma. Nabi akan fardukan zakat fitrah ini satu sok, satu gantang daripada tamar, kurma, ataupun satu gantang daripada barli ke atas setiap orang yang merdeka ataupun hamba lelaki ataupun perempuan di kalangan orang-orang Islam. Mana di kalangan orang-orang Islam yang wajib zakat fitrah. Ya. Sekejap. Yang tu kita akan masuk sekejap lagi dalam siapakah yang wajib untuk bayar zakat fitrah. Sekejap lagi. Siapa yang wajib untuk bayar zakat fitrah. Cuma saya nak bagi tahu tentang dalil zakat fitrah ni. Nabi fardukan zakatul fitr dalam bahasa Arab disebut zakat fitrah ni zakatul fitri ataupun zakat badan. Zakat badan atau zakatul fitri. Cuma kita bila datang bahasa Melayu kita sebut zakat fitrah. Asalnya zakat fitri, zakat fitri. Bila hari raya kita sebut hari raya Aidilfitri. Bila sebut tentang zakat kita sebut zakat fitrah. Sebenarnya hari raya Aidilfitri, zakat pun zakatul fitri. Zakat fitri sepatutnya lah. Tapi sebab bahasa Melayu dah sebut fitrah, kita fitrah je lah. Kalau sebutan yang betulnya zakat fitri. Hari raya Aidilfitri. Zakat pun zakatul fitri.
Itu hanya pada sebutan lah, yang tidaklah jadi apa-apa menjadi isu besar. Cuma dari segi sebutan je. Cuma bila bahasa Melayu kita sebut zakat fitrah, kita sebut zakat fitrah lah. Sebab kalau sebut zakat fitri, orang pun balik ingat ke semayang hari raya Aidilfitri, zakat fitrah, zakat fitri. Hikmah zakat fitrah ni yang pertamanya untuk orang yang berpuasa. Untuk orang yang berpuasa ni untuk sucikan dia daripada bersihkan dia daripada dosa ataupun bersihkan dia daripada perkara-perkara yang sia-sia yang kita sebutkan tadi. Dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-sha'im min al-lagwi war-rafathi wa ta'matan lil masakin. Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam fardukan zakat fitrah ni untuk menyucikan, membersihkan orang yang berpuasa. Bersihkan apa tu? Bersihkan daripada perkara yang lara, perkara yang sia-sia dan juga perkataan yang kotor, dan sekaligus juga untuk ta'matan lil masakin. Dalam hadis ni sebut apa? Untuk memberi makan. Untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Man addaha qabla salah, siapa yang tunaikan zakat fitrah sebelum sembahyang, fahiya zakatun maqbulatun, maka dia adalah zakat yang diterima. Siapa yang tunaikan zakat fitrah sebelum sembahyang hari raya. Wa man addaha ba'da salah, siapa yang tunaikan zakat fitrah selepas sembahyang hari raya, maka fahiya sadaqatun minas sadaqat, dia adalah satu sedekah daripada sedekah-sedekah. Ni kita akan sebutkan juga sebentar lagi mengenai hukum membayar zakat fitrah, hukum membayar waktu membayar zakat fitrah. Hikmah yang pertama untuk orang yang berpuasa, untuk sucikan dia, untuk bersihkan orang yang berpuasa tadi daripada perkara yang sia-sia. Yang keduanya untuk masyarakat. Untuk masyarakat ni untuk menumbuhkan ataupun menyemai rasa kecintaan orang-orang miskin dan juga orang-orang yang memerlukan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan aghnuhum fi hadzal yaum, cukupkan orang-orang miskin pada hari ini. Pada hari ini apa dia, iaitu pada hari raya Aidilfitri, cukupkan keperluan mereka dengan membayar zakat fitrah. Kita tengok tentang siapakah yang wajib untuk membayar zakat fitrah ni. Siapakah yang wajib untuk membayar zakat fitrah? Yang pertama, individu yang mempunyai lebihan harta, lebihan makanan ataupun harta, ataupun lebihan keperluan dia, keperluan pada tanggungan dia dan juga pada diri dia. Bila? Pada malam raya dan juga pada pagi raya. Mana kalau dia orang miskin, cukup-cukup, memang duit cukup-cukup je, tapi ada tak lebihan harta dia, mana cukup keperluan, lebih mana keperluan tu untuk anak dia, untuk isteri dia dan untuk diri dia pada malam raya dan juga pagi raya. Kalau ada lebihan cukup, maka hukumnya wajib membayar zakat fitrah, walaupun dialah penerima zakat daripada Baitul Mal setiap bulan. Baitul Mal bagi dia, tak apa. Bila mana tengok malam raya cukup tak duit untuk anak, isteri makan, untuk diri dia makan, pagi raya cukup ke tidak? Kalau cukup duit untuk malam raya, pagi raya, maka wajiblah zakat fitrah. Selalunya kita memang cukup, orang-orang miskin pun selalunya cukup, mesti dia ada keperluan dia, walaupun duit ngam-ngam je, tapi mestilah ada cukup untuk 3-4 hari makan. Tak adalah cukup jarang sekali lah kalau dia ada anak isteri yang tak cukup makan pada malam raya dan juga pagi raya. Jarang sekali. Selalunya cukup, mungkin cukup untuk beberapa hari, sama ada untuk 2 hari ataupun untuk 3 hari. Nak cukup sampai sebulan tu mungkin bagi orang miskin kadang-kadang dia susah. Duit tu hanya ngam-ngam je. Tapi untuk malam raya, pagi raya cukup tak? Kalau cukup, wajib bayar zakat fitrah. Yang keduanya, iaitu anak yang lahir sebelum matahari terbenam, makna pada akhir Ramadan dia lahir, makna dia sempat pada bulan Ramadan dan juga pada bulan Syawal, maka wajiblah membayar zakat fitrah. Kita lihat bayi yang lahir tu bila? Sebelum azan maghrib pada 1 Syawal. Makna lepas maghrib tu 1 Syawal. Dia azan, dia lahir pada pukul 7 petang. Maghrib 7.30. 7.30 barulah tibanya 1 Syawal.
Dia lahir pukul 7 petang. 7 petang tak masuk 1 Syawal lagi. Makna dia sempat akhir bulan Ramadan dan juga awal bulan, dan juga sempat pada bulan Syawal. Maka hukumnya wajib zakat fitrah. Kalau dia lahir bila pukul 8 malam 1 Syawal, tak wajib zakat fitrah. Sebab apa? Dia sempat hanya pada bulan Syawal. Bulan apa? Ramadan tak sempat, tak wajib zakat fitrah. Sama juga seseorang yang mati. Dia mati bila? Dia mati 21 Ramadan. Wajib tak bayar zakat fitrah? Tak wajib. Sebab dia sempat bulan apa? Ramadan tapi tak sempat bulan Syawal. Ataupun dekat nak azan maghrib tu, pukul 7 tu dia meninggal dunia. 7.30 tu adalah tibanya 1 Syawal. Azan maghrib, tibanya 1 Syawal. Dia meninggal pukul 7 malam. Mana sempat pada bulan Ramadan tapi tak sempat langsung pada bulan Syawal. Maka tak wajib zakat fitrah. Tidak ada kewajipan apa-apa zakat fitrah. Anak dia tak perlu bayar zakat fitrah untuk dia, sebab tak ada kewajipan apa-apa. Kalau dia meninggal selepas azan maghrib, dia meninggal selepas azan maghrib pada 1 Syawal. 1 Syawal dia meninggal lepas azan maghrib, ataupun ketika azan maghrib dia meninggal dunia, maka wajib apa? Zakat fitrah. Sebab dia sempat, walaupun beberapa detik, beberapa saat, dia sempat pada bulan Syawal. Bulan apa? Ramadan pun sempat, Syawal pun sempat, hanya beberapa saat, wajib zakat fitrah. Dia sempat dua-dua. Kalau sempat salah satu, tak wajib zakat fitrah. Sama juga anak bayi yang baru lahir, dia lahir pukul 7 petang. 7 petang sebelum 1 Syawal. 1 Syawal azan maghrib pukul 7.30. Dia lahir pukul 7, dia meninggal pukul 7 suku. Tak wajib zakat fitrah juga, sebab dia sempat pada bulan Ramadan. Tu pun sempat sekejap, tak sempat langsung bulan Syawal. Dia kena dua-dua, sempat bulan Ramadan, sempat bulan Syawal. Sama juga orang masuk Islam. Dia masuk Islam bila? Dia masuk Islam lepas maghrib 1 Syawal, tak wajib zakat fitrah. Dia kalau masuk Islam sebelum maghrib, sebelum maghrib 1 Syawal, sebelum maghrib, maka kemudian azan maghrib 1 Syawal, dia wajib bayar zakat fitrah walaupun dia baru masuk Islam. Sebab dia sempat dua-dua bulan Ramadan pun sempat, bulan Syawal pun sempat. Kalau sempat salah satu daripada bulan, tak wajib untuk membayar zakat fitrah. Ya. Dia kalau dia dah bayar zakat fitrah, dikira sebagai sedekah, dikira sebagai sedekah sunat lah. Sedekah sunat untuk diri dia. Dia kalau ibadat korban, ya, ibadat korban. Sebenarnya kalau ikutkan hukum lah, orang yang dah bayar zakat fitrah kemudian dia nak tuntut balik, boleh nak tuntut balik, sebab dia tak ada kewajipan apa-apa. Selalunya kita tidak akan tuntut balik lah. Tapi kalau kita tuntut balik, boleh nak tuntut balik. Kalau mak kita dah bayar zakat fitrah, kita dah bayar untuk mak kita zakat fitrah, tiba-tiba dia meninggal dunia, kita nak tarik balik, kita ada hak, sebab tidak ada kewajipan apa-apa, tapi kita telah bayar. Bila kita telah bayar, takkan kita nak ambil balik duit tu. Kita dah bayar. Bila dah bayar, terutama kita bayar kepada orang miskin. Kalau bayar kepada orang miskin, kita tak boleh nak ambil balik lah, sebab kita bayar kepada orang miskin. Orang miskin tu dia lah duit pun ngangam je, kita bagi pun dah sudah habis belanja dah, tiba-tiba kita nak minta balik. Kita tidak ada hak lah untuk minta balik, sebab kita telah bagi, kita dah beri kepada seseorang, maka tak ada hak untuk kita minta balik. Kalau kita bayar melalui pejabat zakat, mungkin kalau dia kata boleh tuntut balik, boleh. Kalau dia kata proses kami dah semua dah masuk dalam sistem, tak boleh nak ambil balik, maka kita tidak boleh untuk ambil balik. Tapi kalau dah bagi orang miskin direct, kita tak boleh ambil balik lah, sebab kita dah bagi hak kepada dia. Daripada sedekah yang mana asalnya wajib, dia akan jadi sunat je lah. Tapi kita tak ada hak untuk ambil balik lah, sebab kita dah beri kepada orang tu. Sama juga, kita dah bagi apa-apa, kita bagi motor ke basikal kepada orang lain, tak ada hak untuk kita ambil balik. Melainkan kalau ayah beri kepada anak,
boleh untuk ayah tadi dia ambil balik hak dia. Kalau ayah beri kepada anak, dia ada hak untuk ambil balik. Di kalangan apa, ulama ada yang katakan cucu pun, kalau cucu dia pun dia ada hak. Tapi sebenarnya siapa? Ayah je yang ada hak. Kalau ayah tadi berikan sesuatu kepada anak dia, ayah boleh ambil balik. Tapi kalau beri kepada orang lain, tak ada, tidak boleh ambil balik. Nabi bagi tahu siapa yang buruk siku ni, dia seperti apa, kal kalbi ya'udu fi qai'ihi, seperti anjing yang jilat muntahnya balik. Dia muntah kemudian dia jilat balik. Samalah orang yang beri barang, dia dah bagilah kemudian dia minta balik barang yang dia berikan. Dari segi hukum fiqh, dia tak boleh ambil balik barang yang dia telah hebahkan, yang dia telah berikan. Kita dah bagi duit kepada seseorang RM100, tiba-tiba minggu depan kita minta dia balik. Kita bukan bagi hutang, kita yang bagi dia. Lepas tu kita nak minta balik. Hukumnya tak boleh minta balik. Setiap pemberian kita tak boleh minta balik. Kalau kita bagi hutang, boleh minta balik. Kalau tak, susah lah macam tu. Semua kita bagi orang, semua kita nak balik benda tu. Kita dah bagi motor kat dia 5 tahun akan datang, kita susah, kita minta balik. Kita dah tak ada hak terhadap apa-apa harta yang kita telah berikan. Kalau dalam buat ibadat apa, korban, kita buat seseorang dia buat ibadat korban, contohnya sebelum meraya dia dah ambil dah satu bahagian lembu. Tiba-tiba dia tak sempat raya korban, dia meninggal dunia, tapi dia telah wakilkan kepada pihak masjid ataupun surau, maka wakil tersebut batal. Sebab apa batal? Sebab apa wakil tersebut batal? Wakalah akan terbatal disebabkan kematian. Sama ada orang yang mewakilkan mati ataupun orang yang diwakilkan mati. Salah seorang mati, maka batallah wakalah, wakil tersebut batal. Tapi kalau kita wakil kepada surau takkan apa, matilah. Sebab surau memang sentiasa ada orang yang akan buat. Cuma orang yang buat korban tu mungkin dia akan mati. Bila dia mati, maka pihak surau batalkan maksudnya bagi tahulah kepada waris, kami akan kembalikan balik duit ni. Kalau waris kata tak apalah, kami nak apa, teruskan. Kalau kamu nak teruskan, bincang dengan waris-waris yang lain. Sebab harta si mati ni bukan harta kamu seorang, harta waris-waris yang lain. Kalau semua waris-waris setuju, tak apalah, buatlah. Sebab dia dah buat korban kepada masjid ataupun surau, teruskan. Duit tu kita biarkan, buat untuk ibadat korban. Cuma letaklah satu nama, bukan nama orang telah meninggal dunia. Orang yang peserta korban telah meninggal dunia, kita padam nama dia, kita bubuh nama waris yang lain. Siapa yang nak bubuh nama siapa? Kalau semua waris tak nak letak nama dia kata letaklah mana-mana nama AJK surau. Tak apa, letak nama mana-mana AJK surau. Cuma kena bagi tahu kepada waris, dan waris tersebut kena bincang. Kalau di antara waris-waris tadi ada seorang dia tak nak, dia nak balik duit tu, dia kena bagi duit tadi, mana seorang dapat terima berapa. Jadi di antara waris-waris yang setuju, keluarkan duit dia, bagi kepada waris yang tak setuju tadi. Kemudian ibadat korban kita teruskan seperti biasa. Yang waris yang nak duit tadi, kita bagilah dekat dia duit. Kita keluarkan kita punya duit, kita bagi kepada dia. Yang tadi kita proceed seperti biasa, cuma bukan atas nama si mati, atas nama orang lain. Itu ibadat korban. Jangan pula surau bila dah tahu peserta korban ni mati, dia kata tak apalah, mati pun kita terus ya. Terus hukumnya tidak sah ibadat korban tu. Sebab apa tak sah? Sebab hukum wakalah tu batal. Hukum wakalah akan batal. Melainkan kalau dia tak wakil surau, dia buat sendiri, dia dah belilah lembu, dia kata memang dia letak dekat tempat ni, dia kata lembu ni memang aku nak buat korban. Dia meninggal dunia ke macam mana, memang kena sembelih lembu tu. Dia tak buat wakil apa-apa. Dia tak ada buat wakil apa-apa. Itu kita panggil dalam istilah korban, kita panggil apa? Ta'yin. Ta'yin jadi wajib lah. Ta'yin nazar dia kena diwajib. Ta'yin ni makna dia beli seekor lembu,
kambing ke lembu ke, dia beli, kemudian dia simpan di apa, kandang tu. Dia kata ini adalah untuk kambing yang aku nak buat untuk penyembelihan korban. Kalau dia meninggal dunia lepas tu, tetap kena proceed seperti biasa, sebab dia tak ada wakil kepada siapa-siapa. Bila dia dah ta'yin, hukumnya wajib. Melainkan wakil. Kalau wakil, itu akan terbatal. Selalunya kita akan buat wakil lah. Wakilkan kepada surau, takkan kita nak buat sendiri. Melainkan kita ada apa, kandang lembu, kambing sendiri, mungkin kita dah tentukan ni aku nak buat ibadat korban tahun ni. Kalau selalunya kita akan wakil. Bila kita wakil, akan terbatal wakalah, wakil tersebut batal. Sama juga dalam akad nikah. Bila dalam akad nikah, wali tersebut dia tidak sah syarat untuk jadi wali. Contohnya waktu dia sign borang semua, okey, sihat elok. Cuma time nak akad nikah tu dia jadi macam biol sikit, gila. Jadi dia pun nak wakil pada orang lain. Tak sah wakil tu. Wakil tak sah. Sebab apa? Dia sedang gila. Maka tak sah dia wakil. Dia kena tunggu sampai sihat lah. Kalau dia gila dalam beberapa minit, tunggulah sampai dia sihat. Kemudian barulah boleh akad nikah dan baru sah. Ataupun dia wakil kepada orang lain. Sebab tu kalau wali ni penting. Dia kena, kalau kita rasa dia dah selalu jadi macam tu, maka kita akan proceed untuk apa, wali hakim. Untuk wali hakim. Ataupun boleh pindah wali. Pindah wali ni dia syarat dia berat. Kalau wali yang pertama tidak layak, wali yang pertama tidak layak untuk menjadi wali, barulah boleh pindah wali. Contohnya ayah masih ada, tapi nak suruh adik-beradik jadi wali. Ataupun ayah masih ada, tapi nak suruh datuk jadi wali. Datuk sebelah ayah jadi wali. Maka tak sah, sebab kita telah langkau. Melainkan ayah tu tidak layak untuk jadi wali sebab gila. Tapi gila pun kena ada surat lah. Zaman sekarang kena ada surat daripada doktor. Dia kata dia ada sakit mental. Kalau tak, senang lah. Kita nak berurusan nikah, kata ayah saya ni gila, senang je, ayah gila. Ataupun ayah apa, mati, padahal ayah dia hidup. Dia kata ayah dia mati, kita kena ada sijil mati. Kalau tak, semua senang je. Ada orang dia kata, ustaz, ayah saya duduk jauh sangat, Ustaz, jauh. Jadi dia tak dapat ni datang. Boleh tak dia sign siap-siap? Dia sign siap-siap, bukan ayah tu sign, dia yang sign. Rupa-rupanya saya call ayah, dia duduk dekat sini dia, Wangsa Maju. Dia kata ayah duduk jauh. Dia kata jauh sangat. Mana jauh? Johor tu, jauh sangat tu. Oh tak, okey lah. Lepas tu ayah dia busy lah apalah. Tengok saya call dekat sini je. Dalam masa 10 ke 15 minit sampai. Tapi dia punya cerita, dia kata jauh. Itu semua kita perlukan bukti. Kalau tak, sebutlah ayah saya ni gila. Mana bukti dia gila? Mesti ada pakar apa, saraf, yang check. Dia kata mental, dia ada masalah mental. Kalau tak, senang lah. Semua kira nak apa, senang je. Jadi sebab itu kita katakan semua perkara yang kita dakwa mesti kena ada bukti. Kalau ayah wali sedang berihram, kita tak boleh akad nikah anak dia. Tunggu dia sampailah dia habis daripada apa, ihram dia, barulah kita boleh nikah anak dia. Sebab walaupun dia wakilkan, kalau dia wakilkan pun tak sah. Sebab wali pada ketika itu dia dalam keadaan tak sah untuk menjadi wali. Syarat wakil ni, syarat wakil dia kena sah untuk jadi wali. Kalau dia wakilkan tapi dia gila, maka tak sah. Walaupun dia dah wakilkan awal-awal, dia dah wakil waktu dia sihat, tapi ketika nak akad nikah tu dia gila, maka tak sah juga. Dia mesti wakil tu memang ketika sihat. Dia wakil tu kan, mana saya wakilkan kamu untuk nikahkan anak perempuan saya. Waktu tu dia tengah sihat, okey lah. Cuma time nak akad nikah tu, tiba-tiba dia jadi gila. Tak sah juga. Dia kena okey, mental dia kena okey. Kalau dia tiba-tiba gila, kita tidak boleh apa, proceed, kena tunggu. Kalau dah teruk sangat gila, kena pindah apa, wali, kena pindah wali lah. Tapi semua tu perlukan kepada bukti lah. Kalau sekadar cakap mulut dia susah, dia perlukan kepada bukti.
Baru ni ada seorang dia nak minta chop dengan saya kata okey lah. Dia rupanya ayah dia ni susah, dia nampak saja orang, dia nampak je bakal menantu dia, dia kata bakal menantu dia ni tak jaga sembahyang 5 waktu. Kemudian dia tengok menantu dia ni, dia kata menantu ni bukan orang yang baik. Dia pula tahu menantu dia ni, dia nampak muka, dia kata saya nampak muka ni, saya tahu. Dia lebih hebat daripada apa? Malaikat. Dia nampak, dia boleh tahu menantu saya ni bukan jenis orang baik. Macam mana dia boleh tahu bukan orang baik? Dia nampak. Rupanya ke semua anak perempuan macam tu. 5 orang anak perempuan dia, 5 susah. Semua dia kata semua menantu dia bukan menantu yang baik. Yang baiknya diri dia je lah baik. Jadi sebab tu dia kata saya tak setuju anak saya nak melangsungkan perkahwinan ni. Ustaz nak tahu tak sebab apa? Dia bagi tahu lah sebab yang pertama, sebab kedua. Saya pun kata cukup lah setakat tu. Sebab dia nak cerita benda-benda yang ghaib, benda yang cerita tentang orang. Macam mana dia boleh tahu perkara ghaib? Kasyaf. Kasyaf selalunya orang takkan cerita orang ni minum arak ke, zina ke. Takkan orang nak cerita tentang keburukan. Kalau dia apa? Kasyaf, dia tak akan cerita keburukan, kepada orang lain. Ini dia cerita menantu pertama dia macam ni pangai, menantu kedua macam ni bakal menantu saya nampak, dia kata saya nampak macam ni. Dia boleh tahu, dia boleh baca A, B sampai Z, dia boleh baca. Saya kata hebat orang ni. Dia boleh baca semua. Jadi untuk macam ni susah juga. Sebab tu yalah macam-macam lah dia rasa, mungkin ilmu dia apa tinggi rasa. Jadi dia tu boleh tahu orang ni. Kalau orang tu start nak bakal menantu, baru nak bercakap dengan dia sudah tahu dah orang ni macam mana. Hebat betul dia boleh tahu. Kemudian soalan-soalan, dia kata nak menikah anak perempuan dia kena jawab soalan-soalan semua. Soalan fiqahnya, soalan kata hebat orang ni. Semua sekali. Soalan sembahyang, soalan rukun sembahyang. Kata dia nak apa? Menikah, bukan nak suruh, bukan dia nak belajar, bukan dia nak belajar fardu ain. Dia nak menikah, tapi dia soal macam-macam. Perkara yang ketiga, wajib zakat fitrah adalah sama macam saya bagi tadi, peluk agama Islam sebelum Syawal. Mana sebelum azan maghrib 1 Syawal dia masuk Islam, kemudian dia masuk Islam azan maghrib, tetap wajib bayar zakat fitrah. Meninggal dunia sama juga, meninggal dunia selepas terbenam matahari, maksudnya 1 Syawal meninggal dunia, sama yang saya bagi tahu tadi. Maknanya syarat untuk bayar zakat fitrah dia sempat dua-dua. Apa dua? Bulan Ramadan sempat, bulan Syawal pun sempat. Kalau salah satu sempat maka tak sah. Tak sah apa? Bukan tak sah, tidak wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ni wajib kepada seseorang Muslim yang memiliki kira-kira satu gantang bersamaan lebih kuranglah 2.6 kilogram beras. Lebihan makanan daripada 2.6 kilogram tu dia ada untuk diri, untuk anak isteri sehari semalam, maknanya untuk malam raya dan juga untuk pagi raya. Maka wajib untuk bayar zakat fitrah. Zakat fitrah ni asalnya lah, hukum asal dalam kitab fiqh adalah bayar ikut makanan asasi sesebuah negara. Kalau negara kita makan beras, maka kita bayar beras. Dia bukan ikut beras yang kita makan, tapi disebabkan kita negeri Selangor, dia bagi tahu bayar ikut beras yang kita makan. Jadi kita pun bayar lah. Walaupun kitab fiqh sebut A, tapi sebab pejabat zakat sebut B, kita ikut pejabat zakat lah. Apa yang beras yang kita makan. Kalau kita makan yang harga RM7, kita bayar RM7. Yang RM14, kita bayar RM14. Kalau RM21, kita bayar RM21. Kalau dia makan beras RM21, dia nak bayar yang RM7, sah. Sebab dalam kitab mazhab Syafi'i memang kita bayar tu ikut yang selalu beras yang manusia makan, bukan beras yang kita makan, manusia makan. Jadi kalau bayar RM7 sah. Cuma yang terbaik, afdalnya bayar yang beras kita makan lah. Tapi kalau bayar yang rendah pun sah. Bid'ah.
Oh tak, dia kalau memberi manfaat kepada manusia lain, baik, bagus. Cuma dia taklah wajib kan. Walaupun kita makan beras paling mahal RM1, dia tidak wajib kan. Dia kata bayar ikut beras yang kita makan. Tapi kalau kita nak bayar beras yang paling rendah, boleh, tak ada masalah. Cuma yang terbaik lah. Zakat fitrah wajib ke atas seseorang, sama ada untuk dirinya mahupun ke keluarga dia, ataupun orang bawah tanggungan dia, seperti isteri ataupun anak-anak dia, ataupun ibu bapa dia. Kalau ibu bapa dia bawah tanggungan dia, mana siapa yang wajib bayar zakat fitrah ni? Orang yang bawah tanggungan kita. Ibu ayah bawah tanggungan kita tak? Kalau ibu ayah tu kita lah bagi duit dia, setiap bulan kita bagi duit, maka kita lah bayarkan zakat fitrah kepada dia, tak perlu minta izin daripada dia pun tak apa. Sebab apa tak perlu minta izin daripada dia? Sebab memang kita bagi nafkah, perbelanjaan setiap bulan kita bagi dia. Ibu bapa ni tidak wajib untuk kita memberi nafkah kepada dia. Tapi kalaulah itu, kalau kita lihat adik-beradik lain semua miskin, kita je yang ada duit, jadi kita lah bagi setiap bulan duit perbelanjaan ibu dan ayah. Adik-beradik lain semua miskin, jadi tidak jadi masalah. Kita boleh bayar untuk ibu dan ayah kita, sebab dia dikira bawah tanggungan kita. Sama juga kalau ada anak-anak kita, isteri, tak perlu minta izin daripada dia untuk bayar zakat fitrah. Zakat fitrah ni dipanggil zakat badan. Zakat badan ni makna tuan badan kena buat. Kita tak boleh buat untuk orang lain. Macam semayang. Semayang dipanggil apa? Ibadah badaniyah. Ibadat badan. Puasa pun sama, ibadat badan. Orang lain tak boleh puasa bagi pihak kita, orang lain tak boleh semayang bagi pihak kita. Dia ibadat ibadat badan. Kalau haji tak, haji dia dua-dua, ibadat badan pun dia, ibadat duit pun dia. Kalau puasa semayang dia panggil ibadat badan. Ibadat badan kita tak boleh wakil-wakil, tuan badan kena buat. Zakat badan, iaitu zakat fitrah, tuan badan kena buat. Kita tak boleh bayar untuk orang lain, melainkan dia wakil. Semayang kita tak boleh, tak kira semayang fardu ke semayang sunat, tak kira lah kita dah hidup ke mati, kita nak suruh orang lain semayang untuk kita, memang tidak boleh, sebab dia dipanggil ibadat badan. Puasa pun sama. Puasa kita tak boleh suruh orang lain puasa bagi pihak kita, sama ada kita hidup, kita mati, kita tak boleh suruh. Melainkan kalau mati boleh. Itu pun sebab dalam hadis sebut, man mata wa alaihi siyam fa'alal waris qada'uhu, iaitu siapa yang mati dia ada qada' puasa, maka waris dia kena qada'kan untuk dia. Jadi maksudnya ada hadis yang membenarkan untuk qada' puasa bagi orang yang telah meninggal dunia. Man mata wa alaihi siyam faqad sama waliyuh, wali dia kena puasa untuk pihak dia. Sebab ada hadis je. Kalau tak ada hadis, dia tetap ibadat badan yang tak boleh puasa bagi pihak orang lain. Sebab ada hadis ni, maka ulama kata orang yang telah meninggal dunia, dalam hadis tersebut siapa yang meninggal dunia, dia ada puasa wajib. Puasa wajib ni tak kira puasa qada ke, puasa nazar ke, apa-apa puasa wajib. Waris dia boleh berpuasa bagi pihak dia. Orang lain tak boleh. Kalau dia tak ada kena-mengena pun dengan orang yang mati tu, tiba-tiba nak puasa bagi pihak si mati, maka hukumnya tak sah. Dia kena minta izin daripada wali, minta izin daripada waris. Sebab kewajipan yang wajib adalah waris. Jadi kalau tiba-tiba dia nak puasa, nak buka puasa, tiba-tiba dia nak puasa bagi pihak orang telah meninggal dunia, maka tak sah, kena minta izin kepada waris dulu. Kalau dia dalam masalah tu ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang kuatnya adalah kita berpuasa bagi pihak orang yang telah meninggal dunia. Itu pandangan yang kuat. Tapi kalaulah kita nak berpegang dengan pandangan satu lagi pun boleh juga. Sebab dalam mazhab Syafi'i dia ada dua fatwa tu. Satu fatwa baru, satu fatwa lama.
fatwa lama dia kata waris kena puasa bagi pihak orang yang telah meninggal dunia, ayah dia ke ibu dia ke. Pandangan kedua, fatwa yang baru, fatwa baru dia menyatakan kena keluar satu cupak makanan. Satu cupak makanan maknanya kalau di wilayah persekutuan RM4 kena bawa keluar. Kalau 10 hari 10 darab 4 jadi RM40 kena bayar. Cuma dalam fatwa Imam Syafi'i dia ada dua. Satu fatwa baru, satu fatwa lama. Apa-apa masalah kita akan berpegang dengan fatwa Imam Syafi'i yang baru. Dengan baru kita akan tinggalkan fatwa yang lama, melainkan 18 masalah yang kita akan berpegang dengan fatwa lama Imam Syafi'i. Salah satu daripada 18 fatwa lama Imam Syafi'i yang menjadi pandangan yang kuat yang perlu kita pegang adalah puasa bagi pihak orang yang telah meninggal dunia. Puasa bagi pihak orang yang telah meninggal dunia itu lebih kuat berbanding kita keluarkan satu cupak makanan bagi orang yang telah meninggal dunia. Faham? Jadi maksudnya fatwa dalam mazhab Syafi'i, fatwa dalam mazhab Syafi'i dia ada dua. Satu fatwa lama Imam Syafi'i, satu fatwa baru. Kita akan gunakan fatwa baru. Cuma dalam 18 masalah kita akan guna fatwa lama, termasuk masalah puasa. Puasa bagi pihak orang telah meninggal dunia, kita akan guna fatwa yang lama. Fatwa lama maksudnya fatwa tu lebih kuat. Fatwa lama lebih kuat berbanding fatwa baru. Dalam 18 masalah je. Antara ratusan masalah, 18 masalah kita berpegang dengan fatwa lama. Contoh fatwa lama yang kita berpegang dengan fatwa lama, tidak berpegang dengan fatwa baru, perkataan ataupun fatwa Imam Syafi'i. Apa dia? Contohnya rakaat ketiga dan keempat sembahyang fardu, rakaat ketiga dan keempat disunatkan baca surah. Itu fatwa baru Imam Syafi'i. Dan kita tak guna fatwa ni. Kita guna fatwa lama Imam Syafi'i yang menyatakan surah hanya disunatkan baca rakaat pertama dan kedua sahaja selepas Al-Fatihah. Rakaat ketiga keempat kita tak baca surah. Ini fatwa lama yang termasuk dalam 18 masalah yang kita berpegang. Sama juga maghrib isyak. Waktu maghrib ni kalau fatwa baru Imam Syafi'i, apa dia? Azan maghrib, lepas azan maghrib kita bersiap-siap, kita pakai baju, kita ambil wuduk, kita sembahyang sunat qabliyah maghrib, kita sembahyang fardu maghrib, sembahyang solat sunat selepas maghrib, masuk isyak. Maknanya dalam 10 ke 15 minit je. Itu fatwa baru Imam Syafi'i. Fatwa lama tak, sampai munculnya mega merah macam kita lah sekarang ni, 8.35 baru masuk isyak, mana ada lebih kurang sejam. Itu kita guna fatwa lama. 18 masalah semua sekali yang kita guna fatwa lama. Yang lain semua kita guna fatwa baru, termasuk dalam bab puasa. Dalam bab puasa, orang yang telah meninggal dunia, kita nak bayar fidyah ke nak puasa bagi pihak dia? Dua-dua boleh. Tapi yang fatwa yang kuat dalam mazhab Syafi'i kita adalah kita memberi makan, kita berpuasa bagi orang yang telah meninggal dunia. Tak, fatwa baru, fatwa lama ni adalah perkataan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i berada di mana? Baghdad. Pada ketika itu dia keluarkan satu fatwa. Lepas dia berhijrah ke Mesir, dia bawa keluar fatwa yang baru. Fatwa yang baru tu banyak bercanggah dengan fatwa yang lama. Ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Ketika Imam Syafi'i dia telah berhijrah ke Mesir, maka dia banyak keluarkan fatwa baru yang mana sebahagian fatwa baru ni bercanggah dengan fatwa lama. Jadi bila berlaku percanggahan antara fatwa Imam Syafi'i yang baru dengan yang lama, kita berpegang dengan fatwa yang baru, melainkan 18 masalah itulah. Kita akan berpegang fatwa. Banyak 18 tu. Yang tu 18 tu. 18 tu yang itu semua dalam kalau kita bacalah dalam karangan ulama-ulama dalam kitab-kitab fiqh dalam mazhab
dalam mazhab Syafi'i, mereka kaji balik, tapis balik, dan mereka keluarkan fatwa yang baru. Kemungkinan kadang-kadang fatwa tu ada yang fatwa yang tak ikut pun Imam Syafi'i, sama ada fatwa lama ataupun fatwa yang baru. Contohlah, kalau kita lihat Imam Syafi'i sendiri, dia tidak menerima bacaan Quran untuk orang yang telah meninggal dunia. Kita baca Quran, kita zikir, tahlil untuk orang yang telah meninggal dunia. Imam Syafi'i dia kata bacaan tersebut tidak sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Pandangan Imam Syafi'i, dia kata tidak sampai. Tapi ulama-ulama Syafi'i lain dia kata sampai. Cuma perkara ni perkara ghaib lah, kita pun tak tahu pahala ni sampai ke tak. Tapi mengikut Imam Syafi'i, dia kata tidak sampai. Sebab wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia ni akan dapat apa yang diusahakan ketika dia hidup. Ketika dia hidup, dia banyak baca Quran, maka dia akan dapat banyaklah pahala baca Quran. Dia banyak sembahyang sunat, maka dia akan dapat. Bila dia telah meninggal dunia, orang lain pula baca Quran untuk dia, tidak sampai. Sebab dia apa yang dia buat saja. Tapi ulama-ulama Syafi'i yang lain dia kata dapat. Nampak tak? Jadi itu antara perbezaan lah, antara pandangan Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Tapi walaupun ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kadang-kadang bertentangan pandangan mereka dengan Imam Syafi'i sendiri, tapi mereka tak terkeluar daripada usul mazhab. Mana mereka tetap berpegang dengan usul mazhab Syafi'i, cuma jawapan mereka lain. Itu je. Cuma dalam masalah usul mazhab Syafi'i ni panjang pula lah. Tapi kita nak bagi tahu macam mana pun dia akan berpegang, dia punya ulama Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i, tak semua jawapan mereka sama dengan Imam Syafi'i. Cuma mereka berpegang dengan usul dalam mazhab Syafi'i lah. Yang terakhir kita lihat waktu untuk bayar zakat fitrah. Waktu untuk bayar zakat fitrah ni, dia ada waktu wajib, ada waktu yang makruh, ada waktu yang haram, ada waktu yang harus. Waktu yang wajib untuk membayar zakat fitrah, wajibnya adalah terbenam matahari pada 1 Syawal. 1 Syawal terbenam matahari, wajib zakat fitrah. Maknanya bila masuk maghrib 1 Syawal, malam tu yang kita sedang bertakbir raya tu, wajib membayar zakat. Itu waktu wajib. Waktu yang wajib ini, itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab waktu wajib dalam mazhab Hanafi, dia kata bila terbitnya fajar pada hari raya. Terbit fajar bila? Terbit fajar shadiq, iaitu azan subuh. Azan subuh wajib dalam mazhab Hanafi lah. Mazhab Syafi'i adalah terbenam matahari maghrib. Kalau bayar zakat sebelum waktu wajib, majoriti di kalangan ulama-ulama fiqh, mereka kata boleh mendahulukan pembayaran zakat fitrah 1 ataupun 2 hari sebelum hari raya. Boleh sehari ataupun 2 hari sebelum hari raya. Majoriti di kalangan ulama fiqh semua kata boleh. Dalam mazhab Hanafi, dia kata boleh dibayar sehingga sebelum bulan puasa. Mana bulan Syaban sudah boleh bayar dah, boleh dibayar sehingga sebelum bulan puasa. Mana dalam mazhab Hanafi bulan Syaban dah boleh bayar zakat fitrah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dan juga majoriti di kalangan ulama tak membenarkan. Boleh dalam mazhab Syafi'i kita boleh ke tidak? Boleh bayar zakat, tapi bila masuknya Ramadan baru boleh bayar zakat fitrah. Kalau tak masuk lagi Ramadan, tak boleh bayar zakat fitrah. Samalah macam orang tua yang tak mampu puasa dah. Contoh ibu atau ayah kita umur dah 80 lebih dah, memang tak boleh puasa dah. Kita bayarkan untuk dia fidyah. 1 hari 1 cupak makanan, iaitu bersamaan dengan 4 ringgit kita bayarkan. Bulan Syaban dah bayar dah 30 hari, 30 darab 4, 30 darab 4 120 ringgit kita bayar awal, tak sah. Bulan Syaban dah, bulan puasa belum masuk, bulan Syaban dah bayar, tak sah.
Sama juga dengan zakat fitrah, tak masuk lagi bulan puasa dah bayar zakat fitrah, tak sah. Waktu harus adalah bila waktu harus start puasa tu, malam tu masuk satu Ramadan, kita nak start tarawih dah boleh bayar zakat fitrah, harus. Waktu wajib tu terbenam matahari 1 Syawal, azan maghrib, itu waktu wajib. Waktu sunat adalah selepas daripada waktu sunat adalah sebelum sembahyang raya, itu waktu sunat. Tapi kalau tuan-tuan semua tumpu pada waktu sunat, susahlah. Bila masa ambil zakat pula terhad, tuan-tuan kena beratur. Last kali sembahyang hari raya hari ni kita tunda sampai pukul 11 pagi. Sebab apa? Sebab semua nak bayar zakat fitrah time tu. Tapi sebenarnya sembahyang hari raya ni disunatkan lambat sikit. Lambatkan sikit lah. Kalau kita sembahyang selalu pukul 8, kita boleh sembahyang 8.30 ke pukul 9. Nak memberi ruang kepada siapa? Kepada orang tak bayar zakat fitrah, dia boleh bayar. Tapi sekarang ni dah boleh bayar atas talian. Kita boleh bayar lepas sembahyang sebelum sembahyang raya. Ya. Kalau ikutkan maqasidnya, maksud daripada tujuan zakat fitrah ni untuk kita bantu orang miskin, untuk menyambut hari raya. Tapi bila kita bayar melalui amil zakat, jadi dia ada proses dia lah. Bila proses dia akan bagi juga kepada orang miskin, tapi agak lambat sikit. Iyalah, macam tu lah. Cuma zakat fitrah ni, dia kalau bayar selepas daripada sembahyang raya makruh. Dia terlupa nak bayar selepas sembahyang raya makruh. Tapi kalau dah terbenam matahari, maksudnya maghrib, dah masuk 2 Syawal, tak bayar zakat fitrah lagi, maka hukumnya berdosa lah, haram. Sebab apa? Sebab dia melewatkan sampai dah habis waktu. Tapi zakat tetap wajib. Bukan makna kalau dah terlepas habis. Tak, zakat tetap wajib bayar. Cuma dia dianggap berdosa kerana melengah-lengahkan waktu membayar zakat fitrah. Bayar lepas sembahyang masih boleh, semua hukumnya makruh. Kalau dia tahu dia jenis memang lupa, dia kena bayar sebelum tu. Mana ada dalam masa 30 hari puasa, dia kena bayar awal. Kalau dia tahu dia ni memang selalunya sembahyang raya lupalah sampai ni. Kalau dia dah tahu dia memang jenis lupa, dia bayar awal lah. Jangan dia dah tahu lupa, dia biarkan lagi sampai masuk 2 Syawal. Sebenarnya lepas daripada maghrib itu waktu wajib pada 1 Syawal. Tapi yang sunat adalah sebelum sembahyang raya. Jadi mana perkara sunat lebih afdal daripada perkara yang wajib. Waktu yang sunat lebih baik daripada waktu yang wajib. Dia begitu juga kalau kita lihat secara umumnya perkara yang wajib lebih baik daripada perkara sunat. Tapi ada beberapa masalah lah, ada certain masalah perkara sunat lebih baik daripada perkara wajib. Contohnya kita memberi salam. Memberi salam tu hukumnya adalah sunat. Menjawab salam wajib, tapi memberi salam itu lebih baik daripada orang yang menjawab salam. Sama juga sunat. Kita panggil apa ni? Khitan. Khitan ni wajib bila? Baligh wajib. Tapi sunatnya kita buat sebelum tu. Sebelum tu maksudnya bila? Maknanya sebelum daripada ni lah, baligh. Sebelum tu kita dah sunat. Maka itu sunat lebih baik daripada perkara yang wajib. Kemudian apa lagi? Membayar orang lain. Orang lain berhutang dengan kita. Kita memanjangkan tempoh. Memanjangkan tempoh itu adalah hukumnya wajib.
memanjangkan tempoh. Contohnya dia ada hutang kita RM100, sepatutnya due dia hari ni dia kena bayar kita RM100 hutang, tapi kita apa, kita telah memanjangkan tempoh dia. Kita panjangkan tempoh ni adalah hukumnya apa? Wajib. Wajib kita panjangkan. Dah dia tak ada duit, macam mana kita nak paksa dia? Dia tak ada duit, maka wajib kita bagi tempoh. Tapi kalaulah kita apa, halalkan hutang tu, halalkan hutang tu adalah sunat. Sunat lebih baik daripada perkara yang wajib. Sama juga kita ambil wudu selepas azan zuhur, wajib. Kita nak sembahyang zuhur, ambil wudu wajib. Tapi kalau kita ambil wudu sebelum azan zuhur, sunat. Jadi mengambil wudu sebelum azan zuhur walaupun sunat, dia lebih baik daripada kita mengambil wudu selepas azan zuhur. Makna perkara sunat ada beberapa masalah, dia lebih baik daripada perkara wajib. Saya kira cukup sekadar ni lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya juga tuan-tuan. Jangan lupa solat sunat 2 rakaat akan mendapat pahala haji dan umrah dengan sempurna lah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.